Sebentar tadi saya telah pun diberi ruang dan peluang untuk melancarkan program Bridge versi 2 2025, di mana program Bridge ini pihak adalah inisiatif daripada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang telah pun menjalankan program Bridge ini pada tahun 2024 yang lalu, di mana saya difahamkan sebanyak 24 buah sekolah yang terlibat, dan pada version yang kedua ini difahamkan hampir 90 buah sekolah telah terlibat. Dan program Bridge ini adalah program untuk kita melatih dan juga membimbing serta memberi ruang dan peluang bukan setakat pada pelajar tetapi juga kepada para pendidik untuk mereka mencipta inovasi dalam bentuk projek dan juga bahan-bahan yang boleh diguna oleh masyarakat, khususnya dalam agenda Pelan Perak Sejahtera, iaitu kelestarian alam dan juga membangunkan modal insan. So kita nampak program Bridge yang disusun oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak ini sejajar dengan agenda Pelan Perak Sejahtera 2030 yang sudah pastinya kita mahu melahirkan pelajar dan juga warga pendidik yang mempunyai nilai kreativiti, nilai inovasi yang tinggi. Dan secara tak langsung kita juga menyahut seruan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperkasakan bidang STEM khususnya di Negeri Perak ini. Saya difahamkan dasar 60-40 bagi JPM Perak ini kita hampir capai. Difahamkan oleh pengarah tadi 54% pelajar kita terlibat dengan dasar 60-40 ni khususnya dalam STEM. So saya rasa dalam masa terdekat atau 3-4 tahun lagi 60 bagi Negeri Perak itu akan dicapai dengan wujudnya program Bridge ini sebagai salah satu indikator penyokong kepada menambahkan minat para pelajar untuk turut serta dalam program STEM yang saya nampak ianya boleh melahirkan pelajar-pelajar yang berinovasi, yang punya nilai kreativiti dan juga punya daya cipta yang tinggi. Khususnya pada hari ini saya telah menyampaikan beberapa anugerah kepada sekolah-sekolah, tak kira sekolah menengah dan sekolah rendah, yang telah mencipta kejayaan bukan setakat di peringkat negeri, daerah ataupun kebangsaan, tetapi sampai ke peringkat antarabangsa. Ini merupakan satu pendekatan yang cukup jitu yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Perak dalam khususnya memperkasakan kebolehan, keupayaan anak-anak kita serta warga pendidik yang wujud di Negeri Perak ini. Pada awal tahun ini pihak sektor penjara telah pun mengadakan hormat kepada saya untuk menerangkan apa program, apa dia punya perancangan untuk program Bridge ini, dan saya cukup bersetuju dengan fasa-fasa perancangan yang disusun. Dan pada tahun ini difahamkan adanya wujud sekolah-sekolah murid orang asli yang akan diberi ruang dan peluang untuk menyertai program Bridge ini, dan pihak kerajaan negeri sentiasa menyokong dan kita pun ada memberi dana khas untuk pelaksanaan program Bridge ini bagi menampakkan keseriusan kita khususnya dalam memastikan kelestarian alam seperti titah Kebawah Tuanku Sultan Perak dan juga hasrat Pelan Perak Sejahtera 2030 berkaitan dengan kelestarian alam, pembangunan modal insan dan juga agenda memperkasakan sumber-sumber yang ada dalam negeri Perak ini. Okey, saya nampak apabila wujudnya penganugerahan pada hari ini, ianya merupakan satu perangsang, satu motivasi kepada sekolah-sekolah yang dulunya mungkin tidak nampak keberkesanan, kejayaan yang dicapai dengan program Bridge ini, tetapi dengan adanya kerjasama yang jitu di antara kerajaan negeri dan juga Jabatan Pendidikan Perak, saya cukup yakin ada sekolah-sekolah yang selama ini mungkin mendiamkan diri ataupun tidak ada rasa minat, tetapi dengan adanya package yang cukup baik ini, saya rasa ianya akan menaruh minat kepada sekolah-sekolah tertentu untuk menyertai Bridge ini. Dan saya juga menyeru supaya ambillah ruang dan peluang program Bridge ini untuk kita memperkasakan pendidikan dan juga memberi ruang kepada anak-anak murid kita untuk mereka mencipta kreativiti, mencipta inovasi yang cukup memberi kesan kepada kehidupan khususnya dari segi kelestarian alam sekitar tadi.